Selamat datang kembali ke saluran Autogate Panorama. Hari ini kita akan menyelami sebuah model baharu yang sedang mencuri perhatian peminat otomotif di seluruh dunia. Inilah Kia Tasman 2026. Sebuah truk pickup serba moden yang bukan sekadar direka untuk kerja lasak, tetapi juga untuk menjadi simbol gaya hidup premium dan prestasi masa depan. Kia akhirnya memasuki dunia pickup bersaiz penuh, dan Tasman muncul dengan identiti yang cukup kuat untuk mencabar pesaing global. Kia Tasman 2026 dibangunkan dengan falsafah reka bentuk Opposites United yang bermaksud ia menyeimbangkan rupa agresif dengan estetika moden yang minimalis. Bahagian hadapan menampilkan grill besar dengan DRL LED berbentuk petak yang kelihatan garang, memberikan Tasman image yang sangat yakin dan dominan di jalan raya. Lampu belakang pula direka melintang penuh, membawa aura futuristik seakan-akan sebuah SUV mewah. Garisan badannya tajam dan maskulin, menjadikan truk ini kelihatan sangat stabil dan berotot dari setiap sudut. Masuk ke bahagian dalam, Tasman bukan seperti pickup tradisional. Kabinnya direka seolah-olah sebuah SUV premium. Paparan dui skrin melengkung, material kulit mewah, pencahayaan ambien dan ruang kabin yang sangat luas menjadikan pengalaman pemanduan lebih tenang dan eksklusif. Sistem infotainment terkini dengan sambungan 5G, navigasi pintar dan kawalan suara memberi pengguna kemudahan moden tanpa gangguan. Tempat duduk direka ergonomik dengan fungsi pemanas dan penyejuk, menjadikan Tasman sesuai untuk perjalanan jauh atau kegunaan harian. Dari segi teknologi, Kia Tasman 2026 dipenuhi ciri keselamatan termaju seperti Forward Collision Avoidance, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitor dan Smart Cruise Control. Ia turut hadir dengan mod pemanduan off-road, traction control pintar, serta sistem kamera 360 darjah yang memudahkan anda melihat sekeliling ketika memandu dalam kawasan sempit atau ketika memarkir. Kia benar-benar mahu menjadikan Tasman bukan sahaja kuat, tetapi juga selamat dan mudah dikendalikan oleh semua jenis pemandu. Untuk prestasi, Kia dijangka menawarkan beberapa pilihan enjin termasuk 2.2 liter turbo diesel, V6 turbo, serta versi elektrik penuh pada tahun-tahun akan datang. Untuk model 2026, fokus utama adalah keupayaan torque tinggi dan kecekapan bahan api yang lebih baik berbanding pickup biasa. Versi diesel mampu menghasilkan torque yang cukup besar untuk menarik trailer, membawa muatan berat dan menguasai laluan berbukit dengan lebih mudah. Sistem 4WD elektronik terbaru juga membolehkan Tasman menyesuaikan kuasa secara automatik mengikut keadaan jalan, sama ada bersalji, berlumpur atau berbatu. Suspensinya direka untuk memberikan keseimbangan antara keselesaan dan kekuatan. Di kawasan bandar, Tasman terasa lembut dan stabil tanpa gegaran berlebihan. Di kawasan off-road pula, sistem penyerap hentaknya bekerja keras bagi memastikan tayar sentiasa mencengkam permukaan. Kia mahu memastikan truk ini bukan sahaja bergaya di jalan bandar, tetapi benar-benar mampu bekerja keras di lokasi sebenar. Bahagian belakangnya menawarkan ruang kargo yang luas dengan permukaan tahan calak, cangkuk muatan yang kukuh dan soket kuasa untuk peralatan outdoor. Ini memberi lebih kebebasan kepada mereka yang suka berkhemah, menjalankan aktiviti outdoor atau memerlukan truk untuk kerja-kerja industri. Pintu tailgate juga mempunyai fungsi buka tutup automatik yang memudahkan pengguna ketika tangan penuh dengan barang. Salah satu ciri menarik Tasman adalah keupayaan sambungan digital Kia Connect campur. Dengan aplikasi telefon pintar, pemilik boleh memeriksa status kereta, menghidupkan enjin dari jauh, mengunci pintu, melihat lokasi kenderaan atau memantau tahap bahan api. Ini menjadikan Tasman bukan sekadar mesin, tetapi rakan pintar yang sentiasa bersedia membantu. Dari segi pengalaman pemanduan, Tasman 2026 memberi rasa keyakinan yang sangat tinggi. Stereng ringan tetapi tepat, kuasa enjin responsif, dan kabin kedap bunyi membuatkan perjalanan lebih menyeronokkan. Kia memberi perhatian besar kepada refinement, menjadikan Tasman terasa seperti SUV premium walaupun ia sebuah truk pickup. Dengan semua ciri moden, teknologi keselamatan, prestasi tinggi dan reka bentuk berani, Kia Tasman 2026 jelas merupakan langkah besar Kia dalam dunia pickup global. Ia direka untuk mereka yang mahukan keseimbangan antara gaya hidup urban dan ketahanan lasak. Sama ada anda peminat outdoor, pemandu harian atau pengguna industri, Tasman menawarkan pakej lengkap yang sukar ditandingi. Inilah zaman baharu untuk Kia, dan Tasman 2026 adalah buktinya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan butang loceng untuk lebih banyak review otomotif terkini di Autogate Panorama. Terima kasih kerana menonton.